3 cara nak latih leadership. Walaupun daripada basic, daripada zero. Okay, sebelum tu boleh like, komen, share dan repost video ni. So sebenarnya nak latih leadership ni banyak cara lah. Tapi ni antara 3 yang saya nampak dia boleh improve leadership kita walaupun daripada zero. Pertama, cari bahan bacaan ataupun artikel berkenaan sejarah-sejarah tokoh leader yang kita minat. Contoh macam saya, Nabi Muhammad. Ada orang dia minat Alexander the Great kan. Ataupun boleh tengok movie yang ada karakter leader. Contoh, cerita Transformers ada Optimus Prime. Cerita Gladiator ada Maximus. Boleh tengok movie tu, analyse dia punya leadership and belajar daripada situ. Okay, kedua pula, daripada apa kita belajar, kita research daripada tokoh-tokoh leader, daripada movie ke apa kan, kita try amalkan apa yang kita belajar. Okay, nak amal ni, tak semestinya kita kena ada leadership position baru kita boleh amal. Kita boleh start daripada diri sendiri pun boleh. Contoh, kemas bilik ke apa kan, cara kita susun baju kat sini, kita susun barang alat tulis kat sini. Macam tu lah lebih kurang. Ada orang dia boleh main game. Macam saya main game. Macam-macam cara boleh untuk apply ni. And boleh kata sebelum nak lead orang lain, kita kena try belajar untuk lead diri kita dulu. Okay, yang ketiga pula, yang ni optional, tapi saya recommend buat lah, iaitu try bela haiwan peliharaan 2 atau 3 ekor and bagi diorang berkawan bersama-sama. Yang ni saya tengok kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni penggembala kambing. So mengembala kambing ni memang latih leadership. Sebab kita nak kena jaga kambing-kambing ni daripada serangan serigala. Lepas tu kita kena gerakkan kambing tu bersama-sama dalam satu tim. Lepas tu kita kena bagi makan sama rata. So lebih kurang je dengan bola pad, kita bagi sama rata. Kena try disiplin dengan diorang. Makan macam mana, buang air macam mana. Kalau gaduh, apa kita nak buat kan. So boleh amal ketiga-tiga ni untuk improve kau punya leadership. Dan benda ni boleh amal tanpa perlu leadership position pun. So at least try apply 3 ni secara sendiri, boleh apply sendiri. And apabila terpilih jadi leader, sekurang-kurangnya kita dah prepare untuk melaksanakan kita punya skill leadership. Right?